الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح أزواجه وذريته، وإلى كل صحابة أجمعين، وإلى التابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. وخصوصا لروحي الإمام حجة الإسلام أبو حمد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله، ولروحي شيخ أحمد فهمي زمزم رحمه الله، ولكل مشايخنا على هذه المياه الكلمات الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah, syukur kita rafak ke hadirat Allah Ta'ala dengan izin limpahan kasih sayang, rahmat dan berkat dari Allah, dapat sama-sama sekali lagi kita berkumpul di rumah Allah, dapat kita tunaikan kefarduan solat maghrib secara berjamaah. Seterusnya kita nantikan masuk waktu Isyak dengan kita duduk beriktikaf dalam majlis ilmu, menyambung mendengarkan perbahasan daripada kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita sambung adab-adab seorang guru. Kita dah baca sebahagian. Saya takut saya punya tanda ni beralih. Setakat yang saya tengok ni, kita dah baca sampai nombor 10 daripada adab-adab seorang guru. Kerana apa? Kerana kita nak contohi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul al-Muallim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang muallim, dan tidak pernah baginda itu berputus asa daripada membimbing umat. Dan dengan sebab itulah kita pada hari ini dapat jadi orang Islam yang baik, kerana bimbingan yang sampai kepada kita daripada junjungan besar Nabi SAW kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada generasi demi generasi. Begitulah sampailah kepada hari ini. Hatta majlis yang kita sedang duduk ini pun adalah bahagian daripada bimbingan, turas, warisan ilmunya baginda Rasul SAW. Kita flashback je sikit sekali lalu 10 yang awal daripada adab-adab seorang guru. Jika engkau seorang guru, kata pengarang kitab rahimahullah, maka hendaklah engkau jaga adab-adab ini. Yang pertama, ihtimal, banyak sabar tanggung kesusahan. Yang kedua, lambat marah. Yang ketiga, duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap seperti menundukkan kepala. Yang keempat, meninggalkan takabur atas sekalian hamba Allah Ta'ala, kecuali terhadap orang yang zalim, kerana menegahkan daripada kezalimannya. Yang kelima, memilih tawaduk, yakni merendahkan diri pada perhimpunan orang ramai dan pada majlis orang ramai. Yang keenam, meninggalkan bergurau dan bermain-main. Yang ketujuh, kasih sayang dengan murid dan lemah lembut dengan yang kurang pandai. Yang ke-8, membimbing murid yang bebal. Yang ke-9, tidak memarahi murid yang bodoh. Yang ke-10, tidak malu daripada berkata aku tidak tahu bagi masalah yang tidak diketahuinya. Kita sambung 11 dan berikutnya. Yang ke-11 adalah memberikan perhatian kepada murid yang bertanya
dan cuba memahami soalannya dengan baik. Jadi bila proses pembelajaran itu dia mesti ada didapati dengan berperingkat. Kefahaman itu didapati dengan peringkat. Allah Ta'ala pemilik kefahaman tersebut, maka Allah Ta'ala boleh bagi pada seseorang dengan cepat dan ada yang agak lambat. Maka yang lambat sikit faham, dia akan timbul apa yang disebut sebagai kemuskilan. Dan kemuskilan itu biasanya akan diselesaikan dengan adanya soalan ataupun jawapan, supaya dapat dihilangkan keraguan ataupun kemuskilan bagi orang yang belajar. Sebenarnya sesuatu yang pelik kalau orang yang belajar dia tak ada apa-apa soalan langsung yang timbul dalam kepala dia. 100% faham semua, itu sebenarnya syibhul mustahil lah. Hampir-hampir mustahil. Disebabkan itu adanya soal jawab. Maka menjadi seorang guru, yang pertama dia kena cuba faham soalan orang yang confused tadi, daripada kalangan talib ilim itu, supaya dia dapat memberikan perhatian kepada pertanyaan itu. Dan pertanyaan ini kadang-kadang dijawab dengan pelbagai caralah. Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala nakkan kebaikan pada orang yang belajar itu, akan diberikan jawapan kepada orang itu, kepada pertanyaannya, sama ada melalui pertanyaannya ataupun melalui pertanyaan orang lain, ataupun kadang-kadang Allah Ta'ala buka hati guru-guru tadi tu untuk dia menjawab persoalan-persoalan murid-murid tadi tanpa ditanya. Terkadang macam tu. Pengalaman saya sendirilah duduk dengan masyayikh banyak waktu di Mesir dulu. Kadang-kadang waktu belajar tu, syekh tengah ajar tu, kita dalam kepala kita, kalau macam ni, situasi macam ni macam mana kita terfikir, tunggu habis kelas lah baru kita nak tanya. Tak sempat habis kelas, syekh jawab dulu. Kita timbul dalam hati je kan pertanyaan tu, persoalan tu, tak sempat habis kelas, syekh jawab. Kalau situasi macam ni, macam dia dengar pula, kita tanya dalam hati. Ini pun kadang-kadang melalui pengalaman ataupun melalui Allah Ta'ala bukakan hatinya untuk diberikan kebaikan kepada anak-anak muridnya. Itulah dapat manfaat. Maknanya syekh tahu betul yang situasi-situasi ini adalah menjadi masalah bagi sebahagian orang, sehingga orang mungkin timbul pertanyaan dia begini-begini. Jadi syekh jelaskan tanpa kita sempat tanya pun. Kadang-kadang macam itu kan. Apatah lagi yang memang ditanya. Jadi yang memang ditanya, itu pun kadang-kadang jadi satu perkara yang menguji kepada kesabaran guru-guru juga. Ragam orang yang tak faham ni pelbagai. Jadi bila dia nak menyatakan ketidakfahaman dia, kadang-kadang soalannya pun salah. Sebab tu nak memahami soalan murid ataupun pelajar, itu sebenarnya adalah satu bahagian daripada adabnya seorang guru. Kadang-kadang tu tak boleh sabar kan. Macam ada seorang lah guru saya. Tapi saya ambil sebagai positif cabaran. Cabaran kan. Saya bagi tahu saya tak faham. Lepas tu guru saya tu kata tak apalah, dia pun cuba tukar uslub dia, bahasa dia, mungkin dengan cara dia terangkan kali kedua, kali ketiga kita boleh faham. Dia pun bagi tahu gini. Saya minta maaf, saya masih tak faham. Jadi 2-3 kali. Jadi akhirnya beliau menyebutkan, saya rasa awak memang dilahirkan pengap dan memang tak faham lah kot. Sampai 3-4 kali. Orang lain semua faham dah. Kita tanya sampai 3-4 kali. Jadi tak faham. Mungkin pada pertimbangan beliau pada masa itu akan menyebabkan murid yang lain jadi sangkut. Sebab kita seorang, jadi maknanya apa? Maknanya sepatutnya dilanjutkan dengan cara kamu kena cari jalan lain lah supaya faham. Jangan sangkutkan kawan-kawan yang lain yang dah faham ni sampai dalam kelas ni, sampai habis kelas nak kena layan soalan kamu seorang saja. Jadi akhirnya dikeluarkan, walaupun bahasanya agak kasar gitu, tapi saya ambil positif. Saya kata saya akan buktikan pada ustaz yang saya bukan dilahirkan bengap untuk tak faham benda ni. Jadi kita usahakan dekat luar, mungkin kita tanya pada pensyarah lain, mungkin kita tanya pada syekh yang lain, sampai kita akhirnya dapat jawapan. Tapi sebenarnya saya dapat melalui beliau juga. Kita pergi ke bilik dia.
Kalau bukan dalam kelas, kita pergi jumpa dia pada waktu lapang dia. Sebenarnya saya nak minta penyelesaian lanjut sebab memang saya tak dapat tangkap beberapa perkara yang agak detail lah, yang agak rumit. Jadi kawan-kawan yang lain, sebenarnya kalau dalam bagi saya, dia orang tak faham tak, tapi dia orang tak berani nak cakap. Kan ada sebahagian macam itu. Dan akhirnya beliau jelaskan dengan detail waktu personal, dan itu menyebabkan saya berpuas hatilah dengan jawapan itu. Jadi kita dapat manfaat banyak dengan muzakarah-muzakarah atau dengan pertanyaan yang lebih detail yang kena pada keadaannya. Yang ke-12, menerima hujah atau dalil yang dihadapkan kepadanya. Yang ini pun akan jadi masalah bagi seorang guru, bagaimana nak menerima hujah ataupun sesuatu dalil yang orang berikan kepada kita. Kalau ada ego, agak masalah sikit. Bila orang bagi hujah, dia nak pakai dia punya pandangan saja dan tak boleh terbuka untuk menerima pandangan orang lain. Kalau ada ego memang agak susah sikit. Paling kurang pun hujung-hujung boleh sepatutnya dengan harmoni, agree to disagree. Yang itu pun kalau orang dah bentang hujah, bagi saya pandangan saya begini. Ya ahlan. Tak apa, tapi bagi saya dalil yang saya pegang adalah begini. Jadi tak apalah kita bersetuju untuk tidak bersetujulah dalam perihal ini. Tapi tetap kita bersaudara dan sebagainya. Kalau kita tengok inilah adab. Ya. Macam mana? Mengajar orang baca Quran. Memang ragamnya lagi macam-macam. Sebenarnya setiap sesuatu bukan sekadar baca Quran untuk memahami ilmu-ilmu, untuk hatta kita nak mengajarkan sesuatu, kemahiran-kemahiran ataupun ilmu duniawi sekalipun sama. Setiap sesuatu kan perlukan kepada gurunya ataupun jurulatihnya untuk mengajarkan, dan itu adabnya memang kena sabar. Benda pertama dia akan banyak tanya, akan banyak kadang-kadang itu yang ulama bincang kan, yang bab tanya, yang bab bagi hujah ni pun macam-macam juga. Tambah lagi kadang-kadang anak murid ni dia ada satu dia panggil apa, semangat lah kot. Kita sebut sebagai semangat. Kadang-kadang orang yang banyak belajar pun masalah juga. Jadi bila terlalu banyak belajar, dia ada satu semangat dia yang dia rasa dia agak berbeza dengan orang lain sebab orang lain kurang belajar, ataupun mungkin dia rasa orang lain kurang faham berbanding diri dia. Jadi dia datang berguru, tapi dalam keadaan dia menyangkakan, ini sebahagian lah dia menyangkakan yang sebenarnya ada ilmu yang hatta guru ni pun tak tahu. Dia datang dengan dia merasakan dia lebih tahu pada sesuatu perkara mungkin, ataupun dia nak menunjukkan bahawa perkara-perkara yang guru tu tahu pun dia tahu. Boleh jadi macam tu juga. Dalam perihal mengajar Quran itu kadang-kadang macam itu kan. Contoh ni pengalaman-pengalaman. Ada seorang hamba Allah, dia baca tu salah. Dia baca tu tempat yang tak payah dengung, dia pergi dengung. Contoh Jadi kalau style saya mengajar Quran ni, saya biar anak murid tadi cari dulu kat mana salah dia, supaya dia dapat detect kan. Jadi bila dia baca salah tu, biasanya saya berbunyi sikit je, macam tu je. Jadi dia baca tu dia akan terhenti, salah ke aku baca? Jadi dia pun akan patah balik. Dia baca lagi, salah lagi tu, maknanya bukan lagi lah. 2-3 kali dia tak dapat detect lagi kat mana salah dia, baru saya akan betulkan lah, kat sini macam ni. Jadi bila saya betulkan, saya kata ni tak payah dengung ni. Jadi bila hamba Allah ni, dia pun kata, ini saya tahu Ustaz, tak dengung. Dia kata saya tahu. Yalah, tapi awak baca berdengung ni. Awak baca berdengung ni, sini tak payah dengung. Ya, saya tahu ni hukum dia azhar kan. Azhar pula. Jadi dia nak tunjuk dia tahu, tapi sebaik saja dia cakap, kita tahu yang confirm dia sebenarnya tak tahu. Ataupun dia tahu tapi
Dia tahu yang asas, dia ada benda lagi yang dia confuse. Kan azhar dengan izhar lain kan. Hukum tajwid tak ada azhar, izhar ada. Izhar kan. Itu pun kadang-kadang orang tertukar-tukar lagi. Jadi dalam perihal mengajar Quran pun sama. Jadi mengadap ragam tu memang macam-macam jenis. Macam-macam jenis. Jadi kena sabar. Dan kalau orang bentangkan hujah itu, ya kita perbetulkan. Yang mana salah kita perbetulkan. Tapi macam itulah kadang-kadang daripada pihak murid pun dia ada ego dia. Kalau yang macam tadi tu sampai kesudah kalau dia pegang azhar, kita kata izhar, dia kata azhar, dia kata iyalah, ikutlah. Yang penting dekat sini awak baca tak berdengung. Ya. Awak nak sebut azhar ke izhar ke, tapi saya sebagai orang yang mengajar tajwid, saya kata saya ini izhar, bukan azhar kan, lain izhar. Walaupun hurufnya alif situ. Kan hurufnya alif. Dia macam-macam perangai, macam-macam. Itu mengajar yang kita kata orang yang akalnya sihat lah kan. Belum cabaran mengajar yang memang akal tak berapa sihat pun ada juga. Itu mengajar gagah kan. Mengajar iqra' tu daripada alif bata, tapi dia mau ngaji, kita suka. Maknanya dia nak mau nak mengaji, tapi memang ada masalah slow learner lah kan. Memang ada masalah akalnya slow learner. Mau mengaji. Tapi itulah masalah dia pula. Dia mengaji ikut, bacanya elok ikut. Tapi masalah tak tengok ke iqra'. Bila dia baca tu macam tu dia tengok muka kita. A, I, U. Saya kena pegang ni, tengok bawah ni. Kena pegang kepalanya. Tengok kitab. Macam mana? Memang boleh baca saya tu, tapi nanti tak kenal yang mana satu. Saya tunjuk huruf ni huruf apa. Kan, jadi dia baca tapi tengok muka saya macam tu. Macam-macam. Ragam tu memang macam-macam. Kan? Saya pun selalu sebut pesan pada guru-guru ngaji tu. Kalau orang-orang yang macam ni, kita sebagai guru lah, ya, kita ambil positif, kita gembira yang dia orang nak mengaji. Dan paling kurang pun kalau kita tahu dia tak dapat-dapat pun, sekurang-kurangnya dia ada duduk dalam proses untuk dia berada pada majlis ilmu. Dia mau spend masa dia tu berapa lama, 15 minit, setengah jam dia nak mengaji tu, sekurang-kurangnya setengah jam tu dengan Quran. Itu je lah. Kan? Kita tak boleh lah nak expect orang macam tu untuk dia dapat khatam ke, ataupun kita kata ini saya akan buat sampai dia boleh taronum. Jadilah alif bata pun dia haru kan. Hari ni datang, minggu depan dia datang balik, tak ingat dah. Minggu depan datang balik, tak ingat dah. Jadi macam-macam. Itu yang Quran. Ya. Kalau ilmu-ilmu lain, macam-macam ragamnya juga. Yang ke-13. Tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepadanya ketika ia tersalah. Ini pun satu juga. Imam Ghazali sebut ni memang sungguh lah. Ya, dia jadi cabaran bagi seorang yang sudah bertitle sebagai guru. Saya ingat pesan syekh saya. Syekh saya kata, kalau kamu nak buat silap, time jadi pelajar ni lah buat silap. Dia kata, sebab time dah mengajar, kamu buat silap, kamu nak mengaku silap tu, satu benda yang susah. Dah ada satu kedudukan, malu, rasa dah dihormati oleh orang. Kalau salahnya banyak, akan rasa macam jatuh kedudukan dia daripada mata masyarakat. Jadi tengah jadi pelajar, buat silap, diperbetulkan oleh guru, itu satu perkara yang baik. Kita belajar sesuatu untuk supaya pada ketika berada pada keadaan yang sepatutnya, maknanya kita mengurangkan risiko salah tu. Dia tak salah mustahil. Tapi itulah Imam Ghazali letak sini adabnya. Tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepada kebenaran itu ketika ia tersalah. Kalau guru sekalipun dah jadi guru, kalau dia salah, ngaku salah. Semalam tu saya silap. Dalam kelas semalam tu saya cakap Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Walhal sebenarnya Zaid bin Harithah. Contoh kan. Dia salah. Jadi bila orang datang, orang sampaikan kepada dia, Ustaz, Zaid bin Sabit ke Zaid bin Harithah? Ustaz cakap anak angkat Nabi kan.
Anak angkat Nabi tu yang mana satu? Ustaz cakap semalam Zaid bin Sabit. Oh iya ke? Kadang-kadang tu guru pun dia ada sabqul lisan. Apa? Sabqul lisan, sasul. Dia ada sasul dia yang dia tak perasan pun. Dia nak cakap lain tapi yang mulut dia keluar lain. Tapi dia pun tak perasan yang dia keluarkan itulah lain. Itu dia panggil sabqul lisan, telajak lidah. Jadi kalau dah memang tersalah, kembali kepada kebenaran yang asal kan. Cakap balik, betulkan balik. Hari tu Ustaz cakap kentut tak batal wuduk. Ya ke? Saya cakap macam tu. Tak, mana boleh macam tu. Jangan jadi. Betul Ustaz tak percaya, saya rakam. Siap ada rakam. Kalau dah rakam pun tak percaya juga lagi, memang masalah. Jadi minta maaf, saya silap tu, saya salah sebut. Ataupun kadang-kadang ada keadaan bukan guru yang salah sebut, guru sebut betul dah, tapi murid salah faham. Itu pun berlaku juga. Jadi dia pegang dengan kefahaman itu, lalu dia datang balik, dia menyatakan hari tu Ustaz bagi tahu gini. Saya rasa saya tak bagi tahu macam tu. Saya cakap macam ni. Jadi dia kata, tak, yang saya faham Ustaz maksudkan gini. Tak, tengok balik live, ada ni rakaman. Ini maksud saya sebenarnya adalah gini. Macam mana awak boleh faham macam tu? Dia kata, oh iya ke? Mana saya lah yang salah faham. Jadi sama aja, murid ke, guru ke, kembalilah kepada kebenaran apabila tersalah. Itulah yang jadi masalah, dua-dua tak nak mengalah kan. Yang tu sampai ke sudah. Yang ke-14, melarang murid daripada ilmu yang boleh memudaratkan. Ini pun satu juga. Guru tu dia faham, dia panggil apa? Kadar akal muridnya itu dia faham. Audiens yang dia berhadapan dengannya dia faham, ataupun pengalaman-pengalaman dia daripada ilmu-ilmu dia faham. Mana yang sesuai untuk muridnya belajar, mana yang tak sesuai untuk muridnya belajar. Tak sesuai itu bukan maksud tak sesuai untuk semua orang. Tapi baginya, engkau kalau bergelumang sangat dengan benda ni ataupun ilmu ni, akan bakal memudaratkan engkau. Jadi dihalang daripada sebahagian ilmu-ilmu yang boleh memudaratkan. Syekh kata apa? Almarhum Syekh kata, ilmu ni ada prioriti dia. Kadang-kadang tu anak murid dia ada semangat. Bila dia semangat, mungkin dia nak melompat prioriti tu. Saya macam yang berlaku kepada sebahagian yang mengaji Quran lah. Itu pun pengalaman juga. Datangkan, Ustaz saya nak ngaji Taranum. Ustaz boleh buka kelas Taranum? Taranum bukan saya lah. Taranum banyak lagi ustaz-ustaz kita yang memang qari yang boleh Taranum. Tapi nak ngaji Taranum itu bukan semua orang. Kalau sebelum pergi mengaji Taranum dengan siapa, Dr. Luqman ke apa contoh kan, pergi Taranum, nak mengaji Taranum dengan Dr. Luqman, amai sini saya screening dulu, cuba baca tengok. Saya nak dengar sikit Fatihah ke apa kan. Fatihah pun terabur, tajwid langsung tak boleh. Saya kata okey, encik boleh masuk kelas tajwid dulu. Taranum tu kendian. Taranum tu dia punya kita panggil apa, kalau kereta tu Taranum tu sport rim kan. Sport rim dia je. Jangan tuan pergi tukar sport rim padahal brake tak ada. Pasang brake dulu kan. Kereta tu nak berjalan, nak berhenti, kena ada brake. Brake tak ada. Dia gagah pergi tukar sport rim. 5-6 ribu dia tukar duit, keluar duit untuk sport rim. Padahal benda basic minyak hitam tak ada. Jadi tak boleh lompat. Jadi guru tu tadi tu pada peranan itu, yang dia buat adalah benda ni, dia halang. Kan, awak jangan ngaji Taranum dulu. Awak belajar Taranum tajwid tak lepas lagi. Panjang pendek tak boleh beza mana 2 harakat, mana 6 harakat. Nanti tu Taranum dia lebih lagi harakat daripada tu dia belajar lagu. Dan Taranum bukan wajib pun. Kan, yang betul basic yang dia nak kena ambil dulu. Awak ni basic tak lepas lagi. Jadi pergi ngaji tajwid, jangan ngaji Taranum. Ustaz nak halang ilmu daripada saya pula.
Bukan halang, tapi kita nak keadaan tu kita faham. Jadi kadang-kadang guru tadi tu dia tahu prioriti mana. Dalam perihal kita, prioriti kita adalah fardu ain lah, kan? Fardu ain, ataupun dia panggil ilmu hal. Imam Ghazali kata ilmu hal. Ilmu apa? Dia nak menikah dah. Nak menikah, belajarlah munakahat. Nak menikah apa namanya? Bukan nak menikah, dah menikah. Tarikh pun dianggap masuk dalam rukun nikah. Tarikh yang duduk dalam sijil nikah adalah rukun nikah. Salah tarikh dekat kad nikah tu maknanya tak sah perkahwinan. Anak jadi anak zina. Kan pening. Kan pening. Jadi itu dia panggil ilmul hal. Ilmul hal tu kita nak niaga. Bila nak niaga, kena tahulah halal haram dalam muamalat. Mana yang terlibat riba, mana transaksi yang haram, mana. Dia libat niaga tapi tak belajar cara berhutang macam mana, cara benda-benda yang libat dengan muamalat. Sebab dia nak niaga. Kalau orang tak ada libat niaga, tak apa, tak tahu. Dan tak boleh juga lah tak tahu, sebab kita pun akan terlibat dengan beli juga kan, kalau pun kita tidak menjual. Tapi orang yang menjual, yang terlibat langsung dengan perniagaan, wajib dia lagi kena tahu. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dulu, diperiksa satu-satu tu. Khalifah Umar pergi round dekat pasar. Pergi round cari peniaga-peniaga, ditanya seorang-seorang. Ni, bab muamalat ni kalau macam ni, macam ni, macam mana, macam ni, macam ni, macam mana. Tak lepas jawab, Sayyidina Umar suruh tutup kedai. Tutup kedai, kamu pergi kursus dulu. Pergi mengaji muamalat dulu, sampai kamu lepas hukum-hukum yang basic berkenaan dengan jual beli, baru kamu buka kedai balik. Itu penguatkuasaan di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi melarang tadi tu jangan kita anggap sebagai larangan. Kalau kita tengok kitab-kitab ulama-ulama kita pun banyak. Hatta Imam Ghazali sendiri ataupun Syekh Abdul Samad Palimbani rahimahumullah pun ada bahagian-bahagian khas dalam kitab mereka. Mereka tulis kitab-kitab apa yang haram dibaca. Disebut. Jadi kenapa nak dihalang kita baca kitab-kitab tu? Apakah kitab-kitab tu ajarkan tentang ajaran sesat? Jawapannya tidak. Bukan ajaran sesat. Tapi kitab tu boleh menyesatkan orang yang tak capai level tu untuk baca. Jadi bila saranan-saranan kepada orang awam yang tak bergelumang dengan ilmu yang dalam-dalam macam itu. Jadi awal-awal Imam Ghazali, Imam Haddad pun sama. Al-Imam Al-Haddad pun sama. Menyebut dalam kitab mereka, kitab ni jangan baca, haram baca. Sebut haram terus. Jadi apa-apa yang mereka ni, alim ulama, mereka anggap boleh mengelirukan orang yang basic pun tak kuat ni, lebih baik awal-awal jangan dibaca. Tapi apakah orang-orang yang memang boleh menguasai ataupun dah peringkat-peringkatnya peringkat tinggi tak boleh baca? Boleh je mereka baca. Yang penting tahu kan. Sebab apa? Sebab mereka pun menghadapi perkara-perkara yang sama. Banyak orang yang bila melompat prioriti macam tu, terus baca kitab-kitab yang tinggi, dia pun tak faham satu hal. Lepas tu dia buat kefahaman sendiri. Lepas tu akhirnya jadi sesat kerana perkara-perkara tersebut. Bukan kitab tu yang menyesatkan, tak. Tapi sebab tak sesuai dengan tahap pemikiran dia. Jadi itu ya antara adabnya. Guru tadi tu dia tahu anak murid dia level mana, ada benda-benda yang dia larang. Kamu jangan ngaji ni dulu, jangan ngaji ni dulu. Itulah gambarannya. Anak murid pun dia semangat sangat, cepat nak melompat. Kan, cepat nak melompat. Fiqh Syafi'i pun tak lepas lagi. Saya tak kira saya nak belajar fiqh 8 mazhab. Orang 4 mazhab dia lebih. Dia nak 8. Cepat sangat lompat. Yang ke-15, melarang mereka daripada menghendaki yang lain daripada Allah Ta'ala dengan ilmunya. Ini pun sering para masyayikh kita peringatkan. Nabi kita pun sering peringatkan kepada para sahabat tentang ikhlas. Dalam perihal mengaji, sambil-sambil mengaji mereka akan tarbiyah. Kamu nak bawa ke mana ilmu ni? Dengan ilmu jangan jadi sombong. Lepas kamu tahu ni, patutnya buahkan dia ilmu tu dengan amal. Perkara-perkara ni selalu guru-guru kita akan ingatkan. Bahkan kitab hidayah yang kita baca pun, habis satu bab tu kadang-kadang
Imam Al-Ghazali rahimahullah, apa istilahnya, membebel kan. Selalu sampai habis satu bab solat, Imam Ghazali akan ingatkan balik, ilmu ni dunia, kena menjadikan dia jambatan menuju akhirat, kena tahu ilmu yang menyebabkan kamu takut pada Allah. Benda-benda tu akan diulang-ulang-ulang. Supaya apa? Supaya kita ingat tujuan utama kita belajar. Yang ke-16, melarang murid daripada menuntut ilmu yang fardu kifayah sebelum selesai daripada menuntut ilmu yang fardu ain. Dan ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu berkenaan dengan membaiki zahir dan batinnya dengan takwa. Diri kita dululah nak tahu apa Allah perintah supaya dapat ikut, dan apa yang Allah larang supaya dapat tinggal. Ini pun selalu, kalau Syekh almarhum Syekh Fahmi Zamzam selalu sebut juga prioriti dalam perihal ini. Orang banyak membahagikan ilmu tu kepada ilmu duniawi dan ilmu akhirat, dan seolah-olah ada pilihan pada perkara tersebut. Orang yang tak minat dengan ilmu akhirat, maknanya dia pergi cari ilmu dunia sajalah. Walhal tidak begitu. Ilmu tu pembahagiannya sebenarnya dua, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain ni wajib setiap orang Islam dia kena tahu untuk diri dia. Untuk diri dia. Apa benda yang basic yang dia kena tahu? Akidah, apa benda yang basic? Bukan semua yang dalam-dalam kan. Ilmu kalam yang dalam-dalam tu kita khilaf-khilaf tu tak perlu pun. Kan? Yang kalau nak digambarkan, kadang-kadang belajar tentang akidah orang kata susah kan. Nak faham apa ta'alluq ni. Ta'alluq tu sebenarnya bukan fardu ain, itu fardu kifayah dah. Dia nak sampai kepada nak faham yang macam itu, sebenarnya itu bagi orang-orang yang ada kemampuan untuk dia menyelam dan mendalami lagi kepada ilmu akidah. Ilmu akidah basic, itu yang ada dalam kita kenal ilahiyat, sifat-sifat Tuhan, sifat 20 tu. Kemudian apa namanya, tahu tentang nubuat, lepas tu keimanan kita pada perkara-perkara gaib. Tu je. Lepas tu fiqh. Fiqh pun yang simple-simple je. Fiqh jinayat, kalau kita tak ada nak terlibat dengan mahkamah, jadi hakim, jadi qadi, fiqh jinayat itu bukanlah jadi satu perkara yang fardu ain bagi kita. Nak kena belajar tentang kehakiman, tentang undang-undang, tak juga kan. Sama juga. Itu yang Imam Ghazali sebut dengan ilmul hal kan. Jadi yang itu kena tengok untuk diri sendiri dulu. Yang ke terakhir 17, masuk aturah, memperbaiki diri sendiri dengan takwa sebelum ia menyuruh orang lain, supaya murid-muridnya dapat mencontohi amalannya dan mengambil manfaat daripada percakapannya, yakni ilmunya. Jadi Syekh pun selalu sebutlah pesan kan. Kadang-kadang lupa. Dia sebab banyak mengajar orang, jadi dia lupa yang diri dia dan keperluan ataupun kewajipan dia sendiri. Syekh selalu tanya, ustaz-ustaz yang jadi ustaz, dia banyak pandaikan orang, tapi berapa banyak yang ingat untuk tarbiyah anak dia sendiri kat rumah. Dia tarbiyah orang kat masjid, yang tarbiyah anak dia kat rumah televisyen. Syekh kata TV hari ni handphone lah kan. Jadi kadang-kadang anak sendiri lupa. Padahal Al-Habib Ali Hafizahullah kata apa? Dakwah ni kalau bukan kita buat pun, Allah Ta'ala pasti akan jaga agamanya dengan dihantar sesiapa saja untuk buat kerja agama. Tapi anak kita kat rumah, takkan ada orang lain yang akan masuk rumah kita untuk buat kerja tarbiyah anak kita. Itu tanggungjawab kita, bapa. Jadi kadang-kadang orang salah teringat pula. Guru dia sibuk sangat ajar orang sampai dia lupa kewajipan dia sendiri. Habis. Wallahualam, nanti kita sambung adab-adab murid dan seterusnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan shalihan. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam في جنتك جنات الفردوس يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.